Nak cari phone bajet yang murah, lepas tu tak pasti lagi nak beli yang mana satu? Ini dia, list untuk telefon terbaik bawah RM500. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, Raya 2026 pun dah dekat, jadi ramailah yang tengah standby kumpul duit untuk beli smartphone masa Raya nanti. Tapi zaman sekarang, semua barang dah naik harga dan mahal nak mampui. Jadi kita pun terpaksalah berjimat cermat supaya duit poket kita tak jadi nipis macam spender aku. So, kalau korang tengah nak cari phone bawah RM500, lepas tu tak pasti lagi nak beli yang mana satu? Hari ni saya dah tolong survey dekat online dan saya akan listkan 7 telefon terbaik bawah RM500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Jadi kalau korang nak beli phone tu, kerja korang dah senang sikit dah. Sebab korang cuma kena compare phone yang saya bagi dekat list ni dan beli je guna YouTube Shopping untuk dapatkan harga yang lebih murah. So, kalau video ini dapat membantu korang, jangan lupa tinggalkan butang like dan komen tiang kayu untuk support channel ini. So, sebelum video ini start, kita akan tengok dulu siapa sponsor kita untuk video hari ini. Video ini disponsor oleh Legend Teleshop, sebuah kedai telefon di Batu Pahat yang ada jual phone baru, second hand dan servis telco. So, kalau korang yang duduk berdekatan dengan area Batu Pahat, jangan lupa singgah kedai ini di Batu Pahat Mall. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Vivo Y04s. Phone Vivo ni sebenarnya dia sama aja dengan Vivo Y04 yang dulu. Cuma memory phone ni dia dah upgrade lebih besar sikit dan bateri dia pun dah jadi lebih tahan compare dengan yang sebelum ni. Phone ni dia ada screen refresh rate 90Hz yang agak smooth, ada memory 256GB yang agak besar, dapat military grade shock resistant yang tahan lasak, dan phone ni juga ada bateri 6000 mAh yang sangat tahan. So, kalau korang adalah peminat Vivo, lepas tu nak phone yang ada memory yang besar dan ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma fast charging 15W dia masih kira slow lagi dan 4GB RAM dia masih kira lemah lagi. Tapi setakat nak bagi kat anak kecil untuk online class ke balas WhatsApp tu, phone ni masih kira okey lagi dan penggunaan harian pun tak rasa sakit hati. Yang keenam, kita akan berikan kepada Redmi 15C. Phone Redmi memang sangat terkenal dekat market sebab mereka selalu offer specs yang agak best dan harga dia pun sangat mesra bajet. Phone ni dia ada screen 6.9 inci yang agak besar, ada bateri 6000 mAh yang agak tahan, support fast charging 33W yang agak laju dan phone ni juga support IP64 yang tahan air. So, kalau korang dah biasa guna phone Redmi lepas tu nak ada bateri yang tahan dan ada fast charging, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia guna memory 128GB dan phone ni juga tak ada feature tahan lasak yang ada pada phone Vivo. So, kalau phone korang selalu jatuh, survival dia adalah lebih rendah sikit kalau kita compare dengan phone Vivo yang sebelum ni. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme C71. Phone Realme memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab kualiti dia memang agak baik dan harga dia pun sangat berpatutan. Phone ni dia ada screen refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada bateri 6300 mAh yang sangat tahan, support fast charging 45W yang sangat laju, dan phone ni juga dapat military grade shock resistant yang tahan lasak. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang besar lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma variant ni adalah jenis yang 128GB dan bukannya 256GB. So, kalau korang nak ada memory yang lebih besar, korang kena add on lah sikit untuk variant yang 256GB ataupun add on satu memory card SanDisk sebelum check out nanti. Yang keempat, kita akan berikan kepada Oppo A5 4G. Phone Oppo memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab brand Oppo memang sangat reliable dan phone ni juga ada features tahan lasak. Phone ni dia ada screen 6.67 inci yang agak terang, ada memory 128GB dan 8GB RAM, support fast charging 45W yang sangat laju, dan phone ni juga ada bateri 6000 mAh yang agak tahan. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang tahan lepas tu nak gunakan dia dekat outdoor, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia jual secara online saja dan korang tak akan dapat dekat kedai offline. So, kalau korang nak beli phone ni dengan harga yang lebih murah, biasanya Oppo akan offer masa double digit sales, mid-month sales dan masa payday sales. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A06 5G. Selalunya ramai pengguna akan kata phone Samsung tu dia mahal gila, tapi sebenarnya brand Samsung pun ada jual entry smartphone yang sangat mesra bajet. Phone ni dia ada screen 6.7 inci yang sangat besar,
Support screen refresh rate 90Hz yang agak smooth, guna chipset Dimensity 6300 yang agak laju, dan phone ni juga ada 4 kali OS update dan 4 tahun security update. So, kalau korang nak cari phone budget yang ada support 5G, lepas tu nak ada OS update yang lama, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak ada features tahan lasak, dan masa beli phone ni, Samsung pun tak bagi free charger dan casing. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni, jangan lupa check out satu charger dan casing semasa check out nanti. Yang kedua, kita akan berikan kepada Poco M7. Poco M7 ni sebenarnya dia sama aja dengan Redmi 15 4G, tapi harga dia adalah lebih murah dan phone ni cuma jual dekat kedai online aja. Phone ni dia ada screen 144Hz yang agak smooth, ada bateri 7000 mAh yang besar macam lembu, support fast charging 33W yang sangat laju, dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 685 yang agak not bad. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang besar lepas tu nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada features tahan lasak dan memory dia cuma adalah 128GB aja. So, kalau korang nak cari phone yang ada features tahan lasak lepas tu nak ada memory yang lebih besar, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang pertama, kita akan berikan kepada Honor X6C. Brand Honor biasanya memang kurang popular dekat segmen bajet, tapi kali ini Honor Malaysia memang baik hati sebab dia dah sumbatkan memori yang sangat besar dekat phone bajet mereka. Phone ni dia ada screen refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memori 256GB dan 8GB RAM, support fast charging 35W yang agak laju, dan phone ni juga dapat military grade shock resistant yang tahan lasak. So, kalau korang nak cari phone bajet yang ada memori yang besar lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak support features NFC dan prosesor dia pun kurang power sikit kalau compare dengan Poco M7 yang sebelum ni. So, kalau korang nak chipset yang power tu, korang boleh pilih Poco M7. Kalau korang nak memory yang lebih besar dan tahan lasak, korang boleh pilih lah phone Honor X6C ni. So, itulah list 7 telefon terbaik bawah 500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Tapi, kat mana brand Infinix dan Tecno? Brand Infinix dan Tecno saya tak masuk kat list ni disebabkan brand Infinix dah naik harga dan kita tengah tunggu keluaran model baru. Dan untuk yang brand Tecno pula, kebanyakan model lama dah tak ada dan sama juga kita tengah tunggu keluaran model baru. Kalau dah ada model baru, saya pun akan masukkan dia dalam link pembelian ataupun update di video yang akan datang. Lepas tu kalau korang nak beli brand Nubia ke Meizu tu, saya pun dah masukkan dia dalam list pembelian sebab ramai lagi yang tak confident dengan brand mereka walaupun mereka offer specs yang agak not bad. Tapi kalau korang nak beli phone tu dengan harga lebih murah, korang pun boleh carilah produk link tu yang saya tag dekat dalam video ini. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang beli guna YouTube Shopping, korang pun akan dapat 30% diskaun daripada Shopee. So, cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. Dan untuk free giveaway gaming mouse, hari ni kita nak announce winner dia. Okay, ini adalah list untuk yang telah komen dekat gaming mouse tu. Sekarang kita akan tengok siapa adalah pemenang gaming mouse tu. Okay, so kita spin. Okay, wang besar, wang besar, wang besar. Tengok siapa pemenang gaming mouse tu. Okay. Okay, tahniah kepada Joel To MCG9069. Sila PM kita di Facebook ataupun Instagram untuk claim gaming mouse korang. So, coming soon saya pun akan review phone budget baru dan buat sedikit free giveaway. So, kalau korang nak menang free giveaway tu, jangan lupa follow kita di TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube untuk info yang paling baru. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.